kat sana get trekking. Railway station. Boleh jom keluar. So amazing. Maybe esok kot boleh nampak view. Ya, kabus. Wow. Kita nak bawa ke barang. Which way? Wow. Oh, tangga ke? Patutlah. Weh, tangga. Okay, M03. This is our room. Tadi tangga kan? Okay, korang terus jumpa wardrobe. Ni express punya room tu ni. Lepas tu masuk-masuk, lantai dia jubel je. Tadi kat sofa house lain sikit. Okay, ni this toilet. There, saya. Toilet, shower semua ada. Shower room. Sekejap. Cawan ada. Kelengkapan ni semua ada. Ni. Oh. Lepas tu ada. Wah, peti ais dia besar. Lepas tu ada hair dryer, kettle. Meja makeup saya comel. Lepas tu ada sofa. Ada kipas. Kipas, sofa kecil. Sofa bed. Lepas tu ada tempat tidur. Bed. King. Tempat duduk. Lepas tu, ada bathtub. And kakak-kakak. Boleh? Kakak je tarik tu. Okay. This is our view. Kat luar dia macam ni. Saya nampaklah kereta api kat sana. Jauhnya. Tapi nampak cafe pula, tak best lah. Tapi okey je. Mana ada ni, Mama? Masuk dalam sebab sejuk. That's so nice. And this is the sofa bed. Tadi dapat sofa kan? Sekarang ID dah tarik jadi sofa bed. This is our room for tonight. Satu malam je. Sebab kita orang nak tengok view pagi. Kalau lah dapat. Kalau tak dapat, tak apalah. Nangis bucu katil.